Jangan cakap abang tak payung. Assalamualaikum semua. Okay, cuti raya pun dah habis. Alright, so untuk video kali ni Zan nak beritahu korang, sekarang ni Toko Helmet tengah buat sale tau, untuk helmet-helmet yang kita jual dekat showroom kita ni. Okay, bermula daripada 3 bulan 4 sampai 1 bulan 5 2026. Untuk helmet yang pertama, kita ada brand daripada KYT. Untuk KYT ni ada dua model, TTI Jet dengan Hellcat. Untuk yang berdesign TTI Jet, harga ada 420. Tapi lepas sale kita bagi korang harga dia 380 saja. Untuk yang plain harga ada 390. Tapi lepas sale kita bagi korang harga dia 350 saja. Untuk yang Hellcat pula, Hellcat ni harga asal 270. Tapi lepas sale kita bagi korang harga dia 250 saja. Untuk helmet MT helmet flip up Atom 2, kita buat sale juga geng. Jangan cakap abang tak payung. Okey, harga asal 750, tapi lepas sale Zan bagi korang harga dia 650 saja. Siap pakai, terus handsome. Untuk MHR RAM 3 pun kita buat sale juga. Right, untuk color ada warna Malibu, hitam dengan silver. Right, harga asal 300. Lepas sale kita bagi korang harga dia 250 saja. Okey geng, untuk MHR RAM V pun kita buat sale juga. Ini memang smart lah kalau korang pakai. Okey, harga asal dia 280 tau. Tapi lepas sale kita bagi korang harga dia 230 saja. Kalau bab color tu korang boleh datang, tinggal pilih saja. Untuk helmet NHK pun kita ada buat sale juga. Untuk NHK model dia S1GP lah. Okey, kamu tengok design dia memang lawa-lawa. Untuk harga asal dia RM280 tau. Tapi saya lepas sale kita bagi korang harga dia 250 sahaja. Okey, untuk MHR Beats pun kita buat sale juga. Untuk yang plain harga asal dia 220. Tapi selepas sale kita bagi korang harga dia 199 saja. Kalau untuk yang berdesign, harga asal dia 290. Tapi lepas sale kita bagi korang harga dia 250 saja. Okey, untuk MHR model GTZ yang flip up ni, okay, kita pun buat sale juga. Untuk yang berdesign harga asal dia 450. Tapi lepas sale kita bagi korang harga dia 430 sahaja. Untuk yang plain, harga asal dia 430. Tapi selepas sale kita bagi korang harga dia 390 sahaja. Sebenarnya banyak lagi lah helmet yang kita buat sale dekat showroom kita ni. Kalau korang nak tahu memang apa je yang ada, korang dah boleh walk in dah showroom kita. Okay? Ingat tau, tarikh bermula 3 bulan 4 2026 sampai 1 bulan 5 2026. Kalau korang berminat, korang boleh walk in showroom kita dekat Toko Helmet Bandar Baruda, Johor Bahru. Ataupun boleh pergi dekat cawangan kita dekat 1 dekat Jalan Genting Kelang Setapak, KL. Apa-apa pun yang penting pakai terus handsome.